Wah, bukan main marah lagi Abang Farouk suara anak negeri dengan saya tadi. Baru saja nak settle Abang Farouk dah terkejut. Mungkinlah Abang Farouk pergi semayang ke apa, saya tak tahu. Lagipun saya pun nak gerak dah nak pergi function ni, tapi sempatlah buat live. Tadi saya ajar anak saya buat Excel sikit. Macam ni Abang Farouk. Abang Farouk cakap mula-mula tadi, Abang Farouk kata saya ni menghormati Azrul tau. Tapi saya ni bukan orang yang pelupa Abang Farouk. Mula-mula lagi Abang Farouk kata saya ni walaun. Saya ingatkan awak ni walaun. Takkanlah saya tak pernah pun bawa naratif yang saya ni sokong Abdul Hadi awang ke apa ke, tak ada. Lepas tu saya ingat lagi apabila kamu memanggil kami ini haluan kiri. Alasan kamu apa Abang Farouk? Abang kata, oi saya depan-depan saya cakap. Habis tu belakang-belakang saya tak boleh cakap. Kamu dah malukan saya. Kamu kata, oh saya naikkan kamu atas live saya. Saya nak bagi tahu untuk jadi lauk kan. Saya naik tu untuk jadi lauk. Abang Farouk sendiri mengaku. Kan? Jadi habis tu kita orang tak boleh balas balik. Kita orang tak boleh nak komplain. Kita orang tak boleh nak kutuk belakang. Apa salah kalau kutuk belakang tu lagi kurang ajar daripada kutuk depan? Kalau mengikut budaya Melayu, kutuk depan lagi kurang ajar. Fitnah. Kan? Kutuk belakang tu kira hormat lagi lah. Lagipun depan-depan ni, saya pun depan-depan Abang Farouk tadi pun saya cakap. Apa yang Abang Farouk ulangi, saya ulang. Saya tak fitnah. Saya hanya tanya, Abang Farouk betul ke Ali UMNO? Bukan saya seorang nak tahu. Ramai nak tahu. Bukan Abang Farouk saja. Catwoman, kita pun tanya, kita sangsi. Sebab apa? Catwoman ni dia cakap dia ahli UMNO. Don tepuh. Orang UMNO ni, dia tak mengaku don mana. Dia akan cakap bahagian mana Abang Farouk. Lepas tu Abang Farouk petik Wan Mahusin sekali kata saya kutuk Wan Mahusin belakang. Saya nak bagi tahu Wan Mahusin tak kutuk saya belakang. Wan Mahusin tak cabar saya dekat dalam grup Ashraf Wajdi, tim media sampai saya kena kick daripada situ. Abang Farouk tak tahu. Dan saya hanya tanya, lagi sekali saya ulang daripada live tadi, sekarang ni saya ulang balik. Abang Farouk, kalau Abang Farouk PM tepi, saya boleh carikan Abang Farouk ni nombor ahli dia berapa. Nombor ahli berapa. Dan saya sendiri akan buat VTT. Ya betul, Farouk ni ahli UMNO. Kalau Catwoman pun nak saya nak buktikan nombor satu, mungkin boleh tunjuk nombor ahli. Ataupun tunjuk kad lah macam mana saya tunjuk kad sebelum ni. Apa yang nak koyak? Sebab kita hanya nak menyelesaikan masalah persoalan yang orang duk tanya. Demi kredibiliti korang. Sebab muka pun tak pernah tunjuk. Abang Farouk, saya tak pernah tengok muka Abang Farouk. Apatah lagi nak tahu Abang Farouk ni ahli UMNO. Ni ramai orang tanya ni. Farouk ni betul ke? Suara anak negeri ni betul ke? ahli UMNO. Jadi once and for all, tadi dah nak buat dah once and for all, tak tahu mungkin Abang Farouk pergi cari nombor tak jumpa ke apa ke, tak apa. PM tepi, saya akan bantu. Saya tanya setiausaha bahagian saya, ni kawan saya, dia nak tahu dia masih ahli atau tidak. Sebab dia dah termasuk bersatu dulu, manalah tahu nama dia kena potong. Assalamualaikum.